wartawan Douglas Elliot melaporkan desakan beberapa pakar yang mahukan perhatian khusus diberi kepada nilai kasih sayang dan emosi pelajar. Menurut mereka, tanda-tanda awal kecelaruan akibat pendidikan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua ahli mesyuarat. Walaupun cuma kita berdua hari ini, perbincangan ini dijalankan sebagai memenuhi tugasan kursus pengantar Bahasa Melayu Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mesyuarat ini berjalan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Terima kasih Alia. Boleh saya tahu apakah tajuk utama kita untuk mesyuarat pada hari ini? Okay, baik. Agenda mesyuarat hari ini adalah untuk membincangkan isu kurangnya kemahiran komunikasi berkesan dalam kalangan pelajar universiti serta mengaitkannya dengan jenis-jenis komunikasi dan elemen komunikasi yang telah kita pelajari dalam kursus ini. Baik Alia, sebenarnya topik ini memang sangat menarik sebab isu ini sangat ketara dalam kalangan pelajar sekarang. Buktinya kita boleh lihat dalam poster yang sebelah ni yang menunjukkan bahawa pelajar sekarang kurang kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis. Jadi ia membuktikan bahawa masih ramai pelajar yang lemah dalam kemahiran insaniah. Yes. Baik, sebagai pembuka, kemahiran komunikasi merupakan keupayaan seseorang untuk menyampaikan mesej dengan jelas dan berkesan. Tapi kita dapat lihat ramai pelajar universiti sekarang kurang mahir berkomunikasi, sama ada ketika berbentangan, temu duga maupun dalam pergaulan seharian. Ya, betul tu Alia. Contohnya semasa perbentangan, ada sesetengah pelajar yang terlalu gugup ataupun tidak pandai untuk mengguna bahasa tubuh ataupun nada suara yang sesuai. Ini menunjukkan bahawa kelemahan dalam komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Selain itu, ramai juga yang lebih selesa untuk berkomunikasi melalui teks ataupun melalui media sosial. Tapi apabila mereka berdepan, mereka akan menjadi kaku. Betul, saya setuju. Itu juga mungkin disebabkan oleh kurangnya keyakinan diri dan juga pengaruh teknologi. Kita lebih banyak menggunakan komunikasi dalam talian berbanding bersemuka. Jadi kemahiran komunikasi intrapersonal semakin lemah. Kalau kita rujuk topik yang ketiga, ada beberapa jenis komunikasi. Contohnya komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan, tulisan, visual dan juga komunikasi masa. Saya rasa pelajar sekarang ni banyak menggunakan komunikasi tulisan. Contohnya WhatsApp, Telegram dan media sosial. Tapi ini menyebabkan mereka ni kurang kemahiran dalam komunikasi lisan seperti perbualan formal ataupun dalam temu duga. Betul. Komunikasi talian ni cepat dan mudah, tapi kadang-kadang mesej boleh disalah tafsir sebab tak ada nada suara atau ekspresi muka. Itu kelemahan komunikasi jenis ni. Kalau guna komunikasi bersemuka, kita boleh tengok reaksi penerima dan terus betulkan kalau ada salah faham. Betul tu Alia. Tapi komunikasi bukan lisan juga penting. Contohnya bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman ataupun kontak mata boleh menunjukkan minat dan keyakinan diri. Tapi ramai pelajar yang mengabaikan aspek itu apabila bercakap di depan orang ramai. Kalau ikut teori komunikasi, kita ada beberapa elemen asas iaitu penyampai, penerima, mesej, saluran, makna balas, gangguan dan hala tuju. Dalam konteks belajar, kadang-kadang penyampai tak jelas dalam menyampaikan mesej. Penerima pula tak fokus. Jadi maklum balas pun tak sampai dengan betul. Ya, betul tu. Kadang-kadang gangguan pun banyak. Bunyi bising, sambungan internet tak stabil ataupun gangguan emosi seperti takut dan stres. Semua ini boleh menjejaskan proses komunikasi. Sebab tu penting ada kemahiran mendengar aktif dan empati.
Bila penerima faham mesej dengan betul, baru komunikasi dua hala berlaku dengan baik. Saya perasan dalam program ataupun mesyuarat pelajar, ada yang tak berani untuk memberi pandangan. Mereka ni lebih suka untuk diam. Walaupun ada idea yang bagus, ini menunjukkan bahawa kelemahan komunikasi interpersonal. Ya, saya pun pernah alami situasi tu. Kadang-kadang takut pandangan kita ni disalah tafsir ataupun ditolak. Tapi sebenarnya kalau kita guna komunikasi yang sopan dan jelas, orang akan lebih menghormati pendapat kita. Selain itu, dalam kumpulan tugasan pun sebenarnya ada masalah komunikasi. Kadang-kadang ahli tu tak respon mesej, tak hadir perbincangan ataupun salah faham tugasan. Semua ini berpunca dari kelemahan dalam komunikasi berkumpulan. Betul. Itu contoh sebenar gangguan komunikasi dalam kumpulan. Kadang mesej yang disampaikan tapi penerima tak faham ataupun tak boleh maklum balas. Akhirnya kerja tergendala. Sebenarnya ada cara untuk kita atasi masalah ini. Contohnya, pelajar ni perlu lebih banyak untuk latihan bercakap di khalayak orang ramai. Contohnya menyertai debat, pembentangan ataupun kelab komunikasi. Ini boleh meningkatkan keyakinan dan juga kemahiran berkomunikasi lisan. Saya setuju. Selain itu, pensyarah juga boleh galakkan aktiviti komunikasi dua hala dalam kelas. Bukan hanya kuliah sehala. Pelajar boleh diberi peluang bertanya dan memberi pandangan. Betul tu. Malah penggunaan bahasa yang sopan juga penting. Contohnya dalam komunikasi formal, pelajar ni kena biasakan diri untuk menggunakan bahasa Melayu standard, bukannya bahasa pasar ataupun singkatan media sosial. Dan jangan lupa aspek bukan lisan. Pelajar perlu sedar bahawa bahasa badan, ekspresi muka dan nada suara memberi kesan kepada penerima mesej. Senyuman dan pandangan mata yang yakin boleh membantu mesej diterima dengan lebih positif. Baiklah Zana, sebelum kita tamatkan mesyuarat, boleh saya rumuskan sedikit. Hari ini kita telah bincangkan isu kurangnya kemahiran komunikasi berkesan dalam kalangan pelajar universiti. Kita juga ada kaitkan dengan jenis-jenis komunikasi seperti lisan, komunikasi bukan lisan dan komunikasi dalam talian. Kita juga ada bincangkan elemen komunikasi seperti penyampai, penerima, mesej, saluran, maklum balas, gangguan dan hala tuju. Betul tu Alia. Dan ini antara cadangan penyelesaian iaitu kita boleh meningkatkan latihan komunikasi, menggunakan bahasa yang sopan serta memahami kepentingan komunikasi bukan lisan. Baik, kesimpulannya, kemahiran komunikasi yang baik dapat membantu pelajar membentuk personaliti positif dan citra madani yang berasaskan hormat, keyakinan dan tanggungjawab. Dengan itu, saya menangguhkan mesyuarat mini kita pada 10.25 pagi. Terima kasih Jana atas kerjasama dan pandangan yang bernas. Terima kasih juga Alia atas mesyuarat yang padat dan bermanfaat ini.